pandai tengok apa ni dekat Amerika lah kata pandai melentung semua. Pandai. Dan kita tengok Zionis bukan calang-calang, semua pemikir. Semua jadi ketua, kewangannya, medianya semua dia orang yang kuasai sebab mereka bijak. Memang itu kelebihan yang diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita telah memasuki episod yang ke-28 podcast Gabungan Nasionalis. Bersama saya hari ini ialah saudara Mahmud Hishamuddin bin Abdul Rashid. Beliau adalah dulu bersama dengan saya ketika kami berada di dalam gabungan pembela, bersama berpembela. Kemudian bila pengurusi dia tarik keluar diri lah untuk terlibat dengan politik. Dan kemudian bila dia datang balik, dia dengan Pertubuhan Nasionalis dan saudara Mahmud bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Darul Islam Malaysia. Ya, Perkit. Boleh tahu sikit latar belakang tentang Perkit ni dan saudara Mahmud penglibatan dengan Perkit ni pengurusi dia adalah Ustaz Mazrizi lah. Ustaz Mazri juga adalah naib pengurusi pembela. Di situ saya mula mengenali beliau. Satu perkara yang saya tertarik dengan Perkit ni adalah satu usaha mereka adalah untuk mengembalikan anak-anak bangsa yang terjerumus dengan masalah sosial. Yang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jadi, dan cara dia tarik mereka balik dengan cara Islam. Sebab kita tahu ada pusat pengasih sebagainya. Tapi cara pendekatan mereka tu masih lagi menggunakan cara, maaf cakap lah, barat. Jadi, tetapi Ustaz Mazri menggunakan penggunaan Islam. Kan? Banyakkan amalan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dia punya outcome dia bagus. Mana Perkit ni kamp pemulihan lah. Ya. Untuk remaja. Rawatan untuk remaja ke atau semua? Semua. Dia ada level-level dia dan di bawah ada Perkit ni ada 5 branch. Maknanya 5 ni tengok. Kalau kata yang orang muda, ada satu tempat. Kalau yang berumur sikit, tempat lain. Kalau yang orang baik, yang betul-betul nak mengaji hafiz, ada tempat yang tak ada masalah tapi datang untuk belajar. Ya, ada. Jadi ada itulah. Lokasi dia di Serdang, di Sabak Bernam, di Ulangat, dan yang terkini di Johor pun ada satu. Yang terkini nak buat dekat Pahang, Kuantan. Cenor. Siapa tempat dia bagus. Sebab apa? Dapat di tepi tasik. Memang. Saya tahu satu je. Yalah. Alhamdulillah. Satu perkembangan yang baik tu. Dapat tahu semua. Okey. Bersama dengan saya ini ada sekeping nota di mana di dalamnya ada 7 soalan lah. Kita cuba jawab soalan-soalan yang diberi untuk Tuan Mahmud jawablah. Dan kita bincanglah perkara ni ya. Kita tengok apa yang boleh kita manfaatkan, kita boleh berkongsi dengan orang awam, rakyat semua ni tentang tajuk-tajuk soalan-soalan yang ada. Tajuk kita hari ni ialah mengenai peranan NGO dalam memperkasakan kefahaman dan penghayatan Islam. Bila kita sebut peranan NGO bila berkait dengan penghayatan Islam ni, kita dah tahu dah pembela di antara yang ke depan lah. Selain tu kita ada juga NGO lain yang memperjuangkan Islam seperti Ikram pun Islam juga kan. Kemudian kita ada ABIM yang lama dulu pun Islam juga. Dah banyak lagi lah macam-macam NGO, MAPIN apa semualah. Semua ni adalah NGO yang menjurus kepada penghayatan Islam. Okey, sekarang ni yang kita nak bercakap sini adalah peranan mereka semua. Termasuklah yang
Tuan Mahmud sekarang ada dalam pembela dan juga dengan selama sekarang ni lebih berkhidmat dengan sebagai pegawai khas kan untuk perkib ni. So kita tengok apa yang kita boleh manfaatkan daripada ni. Okey. Soalan yang pertama, saya kena pakai spek. Okey. Apa pandangan tuan, dia kata ya, keadaan umat Islam di negara ini dalam keadaan sekarang ini, terutama dalam penghayatan Islam. Soal dia tentang penghayatan Islam. Kalau dulu, kita imbas balik ya, penghayatan Islam. Kalau dulu, kita jarang dengar ajaran sesat. Jarang sangat. Ada. Bukan tak ada tapi jarang. Tapi kalau saya ingat balik, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, saya masih ingat lagi ketika saya bersama dengan Muafakat, kita buat satu program, nama dia Bahaya Syiah. Seminar satu Bahaya Syiah. Kita buat di Kelana Jaya, lama tu. Dan ketika itu kita rasa tak ramai yang terpengaruh dengan Syiah ni. Dan dia adalah berapa orang je kita ingat. Tapi sekarang ni dengar cerita dah semakin ramai. Kemudian kita ada dengar Najdiyun. Ingat kita buat satu program Najdiyun. Kita buat program di Masjid Jalan Duta, tak silap. Najdiyun. Itu pun masa tu tak ramai kita dengar Najdiyun ni. Sikit ramai tak? Tapi hari ini bukan setakat 2 Syiah dan Najdiyun, tetapi kita dah ada Ayapin, kita ada apa, Yahya kan. Rasul ada. Kalau dekat Selangor difahamkan ada lebih kurang dekat 30 ajaran yang di ini bawah senarai doang. Yang kita dah senarai tu kan? Senarai ajaran sesat. Saya pernah ada hadis 30 ajaran sesat. Termasuk Qadiani tu. Qadiani ni. Okey, 30 ni yang sama atau Syiah tu. Lain-lain. Dan kawasan yang paling aktif di Gombak. Dalam Gombak paling aktif. Okey. Jadi kita nak faham dalam keadaan sekarang ni, Tuan Mahmud nampak macam mana Tuan? Dulu dengan sekarang. Kita nak tengok ni, dia punya flow tu. Bila kita nak bercakap pasal penghayatan Islam, kita juga ketika zaman 70-an, tak silap saya, 70-an, 80-an, penerapan nilai-nilai Islam. Kita nak bawa tu kan. Berjaya ke penerapan tu? Sekarang ni penghayatan tu. Penerapan, baik. Bila dah penerap, kita dah terap benda tu, kita nak menghayati dia. Apakah kita sudah menghayatinya ataupun kita masih lagi merangkak atau macam mana? Apa pandangan Pak? Okey, terima kasih jadi saya rasa cabaran kita sekarang ni adalah media baru. Okey, media baru ni kita kena faham dia punya pro and cons lah. Pro and cons dia. Dia isu, kalau dulu orang gila, kalau kita tahu dia gila, kita kata, kita berpakat mungkin sisihkan dia, ketepikan dia dan tak ada orang akan kontak dia. Habislah dia hilang begitu aja. Masalahnya sekarang ni ada media baru. Dia boleh direct dengan dia boleh direct. Lepas tu bila bercakap pelik, lepas tu trend pula orang sekarang dia suka benda-benda pelik. Pada dia tak tahu sebab apa, bila benda pelik ni dia rasa macam satu kelainan. Dia nak jadi different lah kononnya. Jadi dia akan tertarik pada benda yang tak betul tu. Jadi sekarang ni bila kamu cakap benda tak betul, lagi you akan jadi satu tarikan. Direct betul? Kalau dulu orang kata orang gila, memang tak ada orang nak dia bagi ceramah. Kita kata letak dekat ujung kampung, insyaAllah lah dia diamkan. Tapi sekarang tak. Tu sebab orang gila sekarang ni pula, dia cerdik. Kalau dia duduk di setempat, dia akan diambil tindakan oleh pihak autoriti. Dia lari lah ke luar negara. Saya ambil contoh Sihab. Tuaidin. Dia lagi mana? Kat New Zealand. Tempat yang mana dulu saya belajar. Jadi sebab apa dia pilih negara tu? Dia pun ada strategi dia. Di sana, seseorang tu tidak akan diambilkan tindakan oleh kerana dia punya belief, faham dia. Sebab sana negara sekular. Jadi dia rasa dia akan selamat. Jadi sana kita tak cakap ni otoriti agama boleh. Kat Malaysia boleh, tapi kat Malaysia memang teruk lah dia. Jadi bila dia rasa tertekan, dia mencari tempat mana dia boleh pergi dan dapat dia
sebarkan lagi fahaman dia tu. Jadi saya tak heranlah orang sini memang ada dalam masyarakat. Tapi saya peliknya ialah macam mana boleh pengikut tu boleh ikut dia. Dan statement-statement dia memang bukannya setakat khilaf tu kecil. Dia boleh kata bahawa Sayyidina Rasulullah ni adalah Allah. Tak boleh. Dan orang yang ikut ni, saya tanya, selama ni awak belajar Islam macam mana? Saya tertanya tau. Jadi apakah umat kita ni main mengikut saja? Sebab orang yang punya satu kefahaman yang kuat tidak akan terpengaruh dengan mudah. Sebab Sayyidina Rasulullah dia ialah utusan yang membawa Islam kepada manusia, alam berjagat. Allah ialah Allah. Tuhan kita, Rabbi kita. Jadi takkan ada kesamaan. Jadi bila cakap macam tu, pengikut tu saya tak tahu macam mana apa yang difaham. Itu kita berikan contoh lah. Dia mengangkat Rasulullah tu sebagai Tuhan. Jadi patutnya, jadi kalaulah satu masyarakat yang dia punya penghayatan dia solid, dia akan reject. Dah tahu dah. Tapi ikut la ilaha illallah terduduk je. Bukan seorang dua orang pula ni. Ramai. Saya tengok baru ni masa dia orang ada kan zaman raya dekat tu, ramai. Sedih saya kena macam mana. Melayu lah. Jadi bila saya bercakap dengan orang New Zealand, dia kata kita tak boleh, kita kena biarkan. Cuba tengok konteks New Zealand pula. Masyarakat sana insya-Allah tidak akan terpengaruh sebab dia orang tahulah dari segi ilmuwan dia orang ni. Dia orang target orang Melayu kita di sana. Sebab pada dia mungkin lebih mudah terpengaruh lah. Sebab sana kalau kata kita tekan dia orang ni, dia akan ambil alasan bahawa mereka ni tertekan di Malaysia. Jadi itu yang dia boleh buat tu, dia nak apply asylum untuk dapat dia menetap di New Zealand. Jadi strateginya kita jangan berbuat begitu supaya nak membenarkan apa strategi dia orang. Macam begitu sekali lah. Tapi usaha untuk kita menyedarkan masyarakat bahawa ajaran ini sesat, kena perlu diteruskan. Gitu. Mana mengangkat Rasulullah sebagai Tuhan itu dah obvious sangat lah. Obvious lah. Selain itu ada lagi? Dalam 2-3 ada yang saya yang nampak yang besarnya itulah. Kan ada lagi 2-3 yang nampak agak memang tersasar jauh. Tafsiran Al-Quran pun ikut tafsir dia yang tafsir. Dia pun mengaji, bukanlah kata tinggi sangat. Jadi itu yang saya kata, bila kita kata bahawa masyarakat kita ni, penghayatan ni, saya tertanya balik, kalau betul hayat tak akan berlaku, tak akan semudah itu mengikut orang, mengikut jadi pak turut, so to speak lah. Jadi ini satu perkara yang menggusarkan kita. Lepas tu saya baru ni ada terbaca ke satu kata orang kata bahawa orang Islam kita ni di Malaysia, konteks Malaysia, tapi kena perlu ada satu kajian saintifik. Itu saya tak nafikan lah. Saya tak nak pula kita betulkan sebar benda yang tak pasti. 80% orang Islam di Malaysia dah tak sembahyang. Masya Allah. Tak serius ke, Fili? Serius lah. Serius sangat. Kalau tiang. Kalau 20% tak sembahyang tu, dah serius jadi tu. yang kita nampak yang agak-agak ni sebenarnya mungkin 20% lah yang buat heboh kalau kata di isu. Mungkin 20% ni, yang 80% kau. Tak ambil peduli. Jadi kena buat, sebab apa? Benda ni penting. Supaya nanti ada satu langkah tindakan yang nak diambil untuk menanganinya. Ini yang tugas otoriti-otoriti agama. Sebab tugasan kerja banyak. Kalau setakat nak bergambar, nak tunjuk, bagi hadiah, hadiah hamper tu bagi kat NGO lah. Kan? Sebab mereka bila dengan tanggungjawab untuk menguruskan hal ni dalam negara, mereka patut mengambil peranan yang lebih mencabar. Ini antaranya. Buat kajian nak tengok apa usaha nak buat. Jadi setiap setahun-tahun kita buat benchmark. Kan berapa peratus baru nampak ada satu improvement, satu kemajuan yang dibuat. Kalau tidak orang kata macam mana Islam? Bagus, ada keluar retorik ni tu lah. Tapi masyarakat makin hancur. Makin jadi kita tak mau. Jadi inilah antara kebimbangan NGO bila nampak pada hal ni, sebab kita ni ibarat wakil kepada bila ada permasalahan, sebab
bila orang ada masalah, banyak datang kepada kita, bercakap. Jadi kita pun nak jadi dan yang kita ni sebagai satu macam loudspeaker menyampaikan. Konten semua okey, akademik bawa masuk sikit, lepas tu ya kan maklumat kita dapat kumpul, jadi ini membantulah untuk kita menyampaikan apa yang kita nyampai tu ada basis. Sekarang ni pun penting, zaman Samam Nyaman ni pun kena pastikan kena jaga lah. Sebar tak boleh juga kan. Jadi kena pastikan sumbernya. Jadi itu antara aspek yang saya nak lontarkan. Saya menyebut tentang kajian ni, saya teringatlah pengalaman anak saya lah. Dia pergi sekolah, dia balik sekolah, dia cerita kat saya. Masa tu dia sekolah rendah lah, dia kata di sekolah tadi cikgu suruh semua murid berdiri. Semua berdiri atas meja, dia kata. Lepas tu dia tanya, bapa dia yang semayang, turun. Betul tinggal berapa orang? Tinggallah anak saya dengan kawan dia ada seorang, dia kata. Tinggal kami berdua. Soalan yang terakhir tu apa tak? Kelas ada berapa orang? Kelas ada 40 lebih kurang macam tu lah. Dia kata, dia kata yang last kali tu, dia kata, berapa orang bapak dia jadi imam sembahyang subuh? Tu tinggal 2 orang. So dia kata dia salah kan sebab dia berdiri kata dia tak nampak itu sebagai satu dia faham dia kena berdiri kata meja. Semua orang dia dah duduk. Tapi dia salah ke dia kena tiga seorang. dia seorang. Aduh. Lepas tu berdiri atas meja dengan kawan dia kan. Tapi bab semayang tu mesti tinggal 2 orang daripada 40. Jadi tak itu dalam kelas dia tu. Jadi tak mustahil statistik yang saya sebut tadi. 80%. Itu saya terbalik termenung, dia kata. Satu angka takkan saya dengan menakutkan bapak kawan dia. Tapi benda tu berlaku lah. Saya tak kata budak tu perfect. Kadang-kadang budak tu dia malas nak berdiri atas meja. Dia bapak dia semayang ke tak semayang, dia turun juga. Mungkin juga kan. Tapi akhirnya tinggal 2 orang lah. Itu cerita anak saya sekarang ni. Anak saya pun dah habis universiti lah. Masih dia sekolah rendah. Ni cerita lama ni, lebih kurang dalam 15 tahun yang lalu lah. Tapi itu dah menunjukkan bahawa masalah semayang tadi. Sebab isu dia tentang semayang tadi. Itu tiang agama. Dia tanya subuh tu bapak siapa yang semayang subuh jadi imam baca kunut. Itu tinggal 2 orang. Allah. Iyalah. Okey, itu soalan pertama dan itulah apa yang kita okey. Disebut kat sini, nombor 2 soalan dia. Apakah ancaman-ancaman yang ada hari ini yang mempengaruhi pemikiran umat Islam? Okey, ancaman ni, bila disebut pemikiran umat Islam ni, bukan sekadar ajaran sesat. Termasuklah juga pemikiran, ya. Fahaman. Contoh, liberalism, kan? Polarism, Hinduism, kan? Benda-benda yang digalakkan kita berfikir tidak mengikut epistemologi Ahlussunnah wal Jamaah. Cara-cara Islam yang sebenarnya. So, soalan dia, apakah ancaman-ancaman ini satu ancaman atau tidak? Contohlah kan, saya sukalah bila Encik Mahmud sebut tadi tentang Profesor Dr. Rafidah Hanim tadi. Dia sangat tekankan bab LGBT ni kan. LGBT, masalah LGBT. LGBT ni bukan benda kecil lah. Sampai dia orang pergi ke Geneva menyuarakan pandangan mereka kan. Malah satu ketika dulu beberapa kumpulan LGBT ni pergi ke Geneva mengatakan mereka didera, diseksa kan. Padahal itu maklumat yang salah tu. So, apa pandangan Encik Mahmud tentang pemikiran ni? Saya rasa sangat membimbangkan lah kalau kita tengok keadaan yang ada sekarang. Okey, saya ingin sentuh, betul pemikiran tu saya tak nafikan. Tapi kita kena faham bahawa diri kita sebagai manusia ni ada unsur rohani. Yang mana Sayyidina Rasulullah disampaikan juga untuk membentulkan akhlak. Akhlak yang tu yang dalam diri kita ni. Ini kita kena betulkan dulu. Sebab rohani kita ni, hati kita, okey. Hal hati dengan akal ni, kita kena faham antara raja dan penasihat. Jadi, raja dalam pada diri kita ni kena betulkan dulu. Kalau tidak, sebab dia orang kata bagi the final say. Akal kita yang banyak, yang terima ilmu ni adalah sebagai penasihat. Dia akan bagi advice sebagainya. Kalau kata dia banyak mana dia bagi advice, tapi kalau raja dan hati tu tak betul, tak fahamlah. Buat macam mana pun
saya tertarik apabila tahu bahawa Jepun dalam tahun pertama awalan pendidikan kepada anak-anak tu di-emphasizekan kepada adab. Anak-anak tu diminta supaya bersih bilik air bagi contoh. Supaya bersihkan tempat-tempat sebelum mula kelas tu. Jadi itu adalah satu unsur-unsur yang baik yang saya rasa harus dalam negara kita. Adab ni kita boleh kait dengan moral juga lah ya. Ya. Jadi civil punya tu. Jadi bila adab dah okey, masuklah ilmu. Jadi ilmu tak kena pada benda-benda betul. Apabila adab akhlak tu tak dibetulkan, masuk ilmu tu, dia akan jadi benda lain. Contoh ya, kalau orang bodoh, dia kalau mencuri, dia mencuri seekor ayam je. Tapi kalau orang cerdik, bukan cakap reban tu dengan tuan-tuan, reban tu dia sakau sekali. Jadi kalau kita faham perkara tu, baru kita tahu mana kepentingan yang kita nak dahulukan. Dan ini saya sarankan supaya pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan supaya mengambil berat. Sebab isu ni isu penting. Sebab tengok masyarakat kita memang menakutkan. Menggerut ke arah mana anak-anak kita nak bawa. Kan? Sebab kita bila emphasize, semua nak dapat A. Yelah jadi A, lepas tu apa dia punya kesinambungan selepas tu? Dia nak jadi penyamun ke, nak jadi penyangak ke? Tapi dengan grade A ni, bukan grade B, grade C. Grade C, macam saya cakap tadilah, kalau cakap dia curi ayam tu seekor je. Sejarah telah membuktikan budak yang begitu bijak sekali matematik kerana tidak ada akhlak yang baik akhirnya. Jadi kita kena emphasize balik. Kita sekarang ni nak betul ke mana dulu? Apakah kita nak melahirkan mereka yang berfikiran bijak tetapi jahat, ataupun orang yang hatinya baik tetapi orang yang simple, yang kecil, yang simple lah, yang kompleks lagi lah, dia akan melahirkan kebaikan kepada masyarakat. Ini kita kena emphasize, kita kena tepat. Kalau tidak nanti silap langkah memang akan membawa ke maksudnya tak semestinya orang baik itu mesti berakhlak mulia. Tak. Tak ya. Orang pandai tu tak semestinya. Ya. Seorang akhlak mulia memang akan jadi baik. Itu dia yang baik. pasti baik. Akhlak mulia dia tak jadi baik. Tapi orang pandai tak semestinya. Tak semestinya. Sebab pandai tengok apa ni dekat Amerika lah kata. Pandai melentung semua. Pandai. Dan kita tengok Zionis bukan cacalan. Pandai semua. Semua pemikir. Semua jadi ketua, kewangannya, medianya semua dia orang yang kuasai sebab mereka bijak. Memang itu kelebihan yang diberi. Tapi nak bawa ke arah mana itu je. Makna ada yang kata bahawa akhlak atau adab kita sebut adab itu adalah asas bagi manusia, bagi tak kira siapa manusia mempelajari ada ilmu tentang adab, dari situ dia mendisiplinkan diri dia, barulah ilmu mudah masuk dan mudah faham. Betul. Kalau tidak dia tak ada adab, masuk kelas, contohlah masuk kelas, cikgu masuk dia tengah dan dia akan memanfaatkan ilmu dia dapat tu untuk kebaikan bukan pada diri saja, pada masyarakat, diri, keluarga, masyarakat dan pada negara. Seterusnya. Adab tu sangat penting lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita ikut balik, kalau saya tengok, saya teringatlah Ustaz Osman Al-Muhammadi pernah sebut dia kata ambil wuduk tu adab. Adab untuk semayang dia kata. Kan? Doa tu buat adab. Adab tu sebagai hamba. So dia kata semua dalam hidup ni penuh dengan adab. Sekarang ni kita tengok satu golongan bila semayang dia terus dia bangun. Dia kata sebab apa? Dia kata ni bukan sunnah, dia kata. Jadi pada kita tak beradab lah. Kita sebagai hamba, kita dalam keadaan nak meminta. Ikut imam tapi tak ikut imam. Dia kata tu satu hal lagi. Dia tengok. Kita pun tengok. Sebab kita ialah mungkin bawaan kita kan mazhab Syafi'i sebagainya kan. Lepas semayang tu kita mesti doa. Duduklah doa sekejap. Bukannya benda jadi fardu. Tapi puak yang tu yang nak membenarkan hujah tu dia kata tak dia kata doa bukan semayang. Kita pun tahu, tak payah ajar kita tahulah kan. Semayang, doa. Bangun lepas semayang tu, terus bangun. Ada kata dalam semayang dah banyak doa. Allah. Jadi itu hujah dia. Orang ni sekarang kita bukan ke arah nak. Kita ilmu yang diberi, yang diberi atau boleh kita ambil tu untuk jadi kita beramal. Ilmu tu untuk beramal, bukannya ilmu untuk kita berdebat. Dia tengok siapa yang lebih pandai. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tu sebab
Bila kita ada orang ramai yang cerdik, bukan bertambah baik tapi bertambah huru-hara. Ya. Okey, setelah tadi kita bincang tentang ilmu, kita tentang pemikiran tadi kan. Ya. Tentang adab kan. Kita tahu ini semua masalah ni. Ini yang tengah berlaku sekarang ni. Betul. Kemudian penerapan nilai Islam pun tak terak habis pun. Tak terak habis. Penghayatan Islam pun tak menghayati betul-betul pun. betul. Kalau betul penghayatan Islam itu sempurna, sudah tentu tidak ada orang yang sesat banyak kan. Baik. Soalan yang ketiga yang berkait dengan perkara yang sama. Bagaimanakah peranan NGO boleh membantu memperkasakan penghayatan Islam di kalangan rakyat yang kita tengok serabut sekarang ni. So, apa peranan NGO tu nak? NGO dah banyak tadi. Kadang-kadang satu lagi nak sentuh lah. NGO ni, dia kalau tak ada sumber pun masalah juga tu. Tak boleh nak bergerak kan. Nak buat program ni bukan percuma. Mana kita nak pergi masjid tu pun isi minyak. Itu satu lagi. Kadang-kadang kita pun heran bila kena cantas. Kan ada kumpulan-kumpulan dia kena cantas, minta bantuan tak dapat apa semua kan. Saya tak tahu benda tu berlaku atau tak, tapi aduan tu adalah yang mengatakan tak dapat sumbangan, tak dapat apa semua. So NGO ni dia perlu ada satu kewangan yang kukuh untuk dia bergerak menjalankan dakwah kan. Okay. So apa peranan ni yang nak buat tu? Saya nampak ni pandangan peribadi saya, NGO ni kena mulakan dengan yang perkara-perkara asas yang betul dulu. Yang pertama yang tu kita kata kita ni kena betulkan dalam rumah kita dulu. Ya, sebelum kita pergi luar. Kerana apa? Kerana pertama dia akan menjadi contoh untuk orang lain bantu kalau dari segi kewangan lah. Jadi orang ada confident kan. NGO ni dia orang ni orang kata dalam bahasa putihnya kata walk the talk. Kalau tidak nanti kata ini pun satu lagi masalah kan, kadang-kadang terima duit entah apa sama mana-mana dia belanja. Itu satu hal juga. Jadi kalau kata kita nak satu NGO kita ni dibantu, kita kena pastikan bahawa apa yang kita buat tu apa yang masyarakat ingin lihat. Tu sebab kita tengok usaha-usaha macam ada setengah daripada orang kawan-kawan kita bila dia buat tu usaha orang mendapat sambutan. Kenapa? Kita kena tanya kenapa. Sebab masyarakat tengok bahawa apa yang dia buat tu betul, tepat. Apa yang mereka mahu. Itu yang masyarakat mahu. Katalah tolong orang susah. Dia ni cukup mudah tolong orang. Jadi bila dia minta duit, kan betul ditunjukkan dia, tak apalah nak menghebahkan perkara baik pun ada baiknya. Janganlah kita sebab untuk riak, untuk jadi kita confident, kita yakin nak bagi dia. Bahawa bila kita bagi kat dia ni, kita tahu laku kebaikan. Ini tak, bila bagi duit senyap. Jadi macam mana kita nak dapat bantuan lepas tu? Contoh. Jadi NGO ni kena menjadi contoh. Dan sebelum menjadi contoh, dia pun kena betulkan diri dia dulu. Supaya tidak menjadi cakap tak semua bikin kan. Jadi kita dah cukup dah. Kita tengok orang politik sekarang, kita tahu lah sekat retorik tu kita letih je lah. Masyarakat sekarang letih kerana orang tadi banyak retorik. Cakap rasa macam kalah orang macam Aulia orang pun kalah dia orang cakap, tapi dari segi amalan out. Jadi sekarang ni NGO kena jadi lead lah pada saya sekarang ni dalam saat masyarakat sekarang ni dalam keadaan haru biru. Secara haru ni, kalau kita benar-benar nak berperanan sebagai NGO, iaitu wakil kepada masyarakat, jurucakap kepada masyarakat, kita kena betulkan dalaman kita. Dalaman kita dari segi spirituality kita dan bawa kepada tindakan kita. Jadi itu amat penting lah pada saya. Saya bukanlah nak tolak politik ni kan, tapi kita pun ada kawan-kawan dalam politik kan. Faham? Dan bila saya bercampur dengan masyarakat lah, kalau dulu ni kita jarang dengar lah orang awam, orang masyarakat lah bagi persepsi tentang orang politik ni yang negatif. Biasanya bagus, walaupun dia tak bagus tapi baguslah, maknanya tak seperti sekarang ni bila orang kita sebut politik dia kata dia nak jaga undi bukan nak jaga rakyat. Dah keluar ada perkataan macam tu kan. So image orang politik ni dia buat macam mana pun image buruk tu dah mula ada. Saya risau image tu pergi ke NGO, sebab NGO ni kita tak ada kepentingan apa-apa. Image sangka buruk tu ada. Tapi orang NGO ni dia buat baik macam mana pun dia takkan jadi wakil rakyat. Dia tetap dalam NGO. Saya risau tu lah, takut benda tu
tempiah kena tu. So betul lah bila kata NGO ni kena ke depan, sebab kebanyakan NGO ni profesional lah, ada di kalangannya orang profesional. Dan orang yang, contohlah kita ambil NGO dalam kesihatan, memang doktor-doktor yang terlibat tu. NGO tentang peguam, kebanyakan memang satu peguam dalam tu kan. So NGO ni dia kebanyakannya pakar bidang lah dulu. Dia kekuatan NGO juga dia bergantung pada siapa yang jadi ahli dia. Jadi kalau ahli dia banyak diberi perundangan, dia perundangan lah dia forte dia. Termasuk dari segi kesihatan sebagainya. Jadi ini kita kena faham dari segi ramai orang salah faham. Kadang-kadang dia orang ingat NGO ni satu badan yang dianggotai oleh semua pihak, kemudian kerja dia nak tolong orang miskin. Tak semestinya tu. Kita berpegang balik kepada pesanan Rasulullah bahawa manusia sungguhnya manusia yang terbaik tu ialah dapat menolong manusia lain. Kita pegang itu. Jadi kebaikan tu mungkin dari bidang-bidang yang tertentu lah. Bidang yang dia orang kata lebih pakar sebagai contoh. Tapi yang penting bottom line ni untuk melahirkan kebaikan. Okay. So berkait dengan ahli politik ni tadi. So dalam soalan kita yang keempat ni terkait, dia kata, apa pandangan tuan? Adakah parti politik telah memainkan peranan yang sebaik dalam memperkasakan Islam? Okey, kalau ambil pandangan saya yang orang kata limited ni kan, perlu sekali lagi lah, perlu di backup dengan fakta dan sebagainya, itu yang sebaiknya. Saya rasa sekarang ni, ampun maaf, orang politik tidak main peranan sepatutnya untuk agama. Kerana banyak isu yang timbul sekarang ni. Dan seperti mana kata Syidi lah, orang dah tak nampak bahawa orang politik ni boleh jadikan sebagai benchmark untuk mengungguli agamanya. Agama ni dia orang pilih. Mana yang rasa dia boleh ni, dia boleh leverage, dia boleh ni, dia akan ini yang jadi orang kata tunggang agama tu. Keluar boleh istilah begitu. So kalau orang yang betul-betul kata genuine, yang betul pada agama, dia tak akan keluar istilah-istilah begitu. Jadi saya rasa ampun maaf orang politik sudah tidak buat perkara yang Syidi cakap tadi. Dan ini yang berlaku dalam arti kata orang politik tidak mendekati kumpulan-kumpulan Islam yang ada ni untuk bersama-sama dengan tak mungkin dah masuk mereka sendiri. Jangan cakap bukanlah kata kita dia kena datang pada kita baru jadi betul, tidak. Tak, mereka sendiri itu macam mana? Jadi sekarang ni saya nak tanya, apakah mereka ni betul wakil rakyat atau wakil diri dia? Sorry to say. Sebab sekarang ni banyak mewakili diri dia. Dia fikir apa yang dia untung dulu. Apa yang dia untung dulu sebelum dia fikirkan orang lain. Jadi berlaku. Jadi saya risau satu, kerana dia akan melahirkan umat kita menjadi mual dengan politik ni. Tapi politik ni ada dia punya kepentingan juga. Ada. Penting. Mereka bergubal. Sebab kita tengok di sebelah batil, dia orang memanfaatkan betul dengan kuasa yang ada sebagainya itu untuk implement apa yang mereka nak buat. Bila sebut macam tu, bila kita kongsi sikit lah. Saya nampak kumpulan-kumpulan batil ni. Batil yang kita sebut lah ya. Mereka lebih organize, lebih tersusun, lebih bermatlamat. Dan satu lagi yang terkejut, mereka lebih berperpaduan. Perpaduan tu ada di satu perkara yang saya nak, sebelum saya terlupa lah. Orang banyak ada yang tanya saya. Saya pun kena terfikir juga, kenapa dia macam ni? Kata, betul ada orang kawan saya kata Mon, mereka ni dah confirm ke sana. Jadi syaitan pun tak kacau dah. Yang kita ni tak confirm. Nak pergi ke titian Siratal Mustaqim. Kan apa ni, syaitan dah buat MOU dengan Allah, dengan Rabbi. Kata dia akan tarik seramai boleh. Jadi yang dengar, yang dah confirm tu dia tak kacau lah. Itu sebab kalau tengok dia orang berpadu. yang kita yang susah lah. Satu isu boleh memecahkan kita. Wahal mereka dengan banyak isu, tapi sebab ada satu isu yang boleh menyatu padukan, dia boleh bersatu. Jadi jangan terkejut di sini. Ini fahaman mudah lah saya nak kongsi sini. Saya fikir punya banyak isu, tapi satu isu yang nak memecah, yang menyatukan, dia boleh pegang itu. Yang kita terbalik. Sebab syaitan iblis. Kita tak tahu. Okey. Yang kelima, langkah-langkah kerajaan. Okey, bila kita sebut tentang orang politik ni, kalau dia katalah
kata kalau dia kesibukan, sebab orang politik ni nak jaga pengundi. Okey. Sebab kalau pengundi dia tak jaga, dia akan tak ada pengundi. Bila tak ada pengundi yang tak menyokong dia kalah. Bila dia kalah, hilang tempat dia. Tak adalah dia lagi dah di tempat posisi yang dia nak tu. Dia takkan berada di parlimen lah, senang lah. Yeah. So dia kena jaga pengundi dia kena pergi kawasan dia kena jaga orang kawasan dia kan. Baik. Kalau mereka ini kesibukan, kita ada institusi. Contoh IKIM, kita ada Jawi, kita ada MAIS, kita ada JAKIM, kita ada macam-macam. So, bagaimana langkah-langkah kerajaan yang ada institusi yang wujud sekarang ni dalam merealisasikan tuntutan Islam ni, bukan setakat kita nak pastikan okey, akidah dia betul. Okey, selesailah. Dah akidah dia betul kan? Dia ingat setakat tu. Sebab adab ni, macam Tuan Mahmud sebut tadi, adab ni bukan satu je. Adab antara guru dengan murid. Murid dengan guru satu bab. Guru dengan murid pun ada adab. Jangan ingat masuk-masuk je dia tengok murid. Aku menyampai orang, aku keluar. Tak boleh juga. Dia dua hala kan. Kemudian antara murid dengan guru, guru dengan murid, betul murid dengan murid. Murid dengan murid ada adab. Betul. Dan ya, ni bergaduh sama sendiri. Guru dengan guru pun bergaduh juga. Ada. Ini guru pakar bidang bahagian ni guru pakar bidang. Ada adab ni. So, semua ni yang kita akan sebut tadi tu, adab tu sangat penting. Apa peranan institusi tu? Yang setakat ni kita tak nampak apa. Saya tak nampak lah, mungkin ada. Mungkin tak ada apa pandangan. Ya, saya janganlah ambil apa yang saya cakap sebagai satu generalization. Saya rasa yang bahaya bila kita buat satu generalization. Tapi ini satu lontaran kita. Kenapa jadi begitu? Kerana pada saya sekarang ni, PTD semua nak play safe semacam ni, mengikut rentak ahli politik. Itu dia. Jadi bila kalau ahli politik kita betul, insya-Allah. Yang lain-lain ini kelas cakap ya, kita bukan. Kita cakap macam ni. Saya nanti kalau diajak bercakap, kita boleh berjumpa, tak ada masalah. Kita tulis surat, nak berjumpa dia orang. Susah. Macam mana ni? Kita nak membantu. Pada dia orang kadang-kadang mungkin, yalah, mohon maaf lah, yang baik, yang bagus-bagus lah. Yang tak bagus lah, dia macam-macam lah. Kan? Jadi ada helah dia. Sebab tu dia tahu, bila berdepan dengan NGO ni, dia sakit kepala. Sebab kita membawa soalan-soalan yang mana mereka tak boleh jawab. Macam mana tu? Jadi institusi ni sepatutnya dia satu instrumen untuk membantu kerajaan mencapai demi hasrat dia. Tetapi, ampun maaf, apa yang berlaku, kebincangan yang berlaku, kebobrokan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, sebenarnya patut diorang yang fikirkan. Bukan kita NGO. NGO kita dengan sebedok tak ada kewangan, faham lah. Infrastruktur tak ada, pejabat kan pun tak ada kan. Diorang semua lengkap. Percayalah Syedi, orang kata orang macam mana ni Syed Muhammad, ginilah. Lalas kita ni kata Darul Bala, Adunia Darul Bala wal Imtihan ni, kita ni tempat ujian. Ada yang beri amanah, tak buat, tak apalah. You rasa kita boleh kamu rasa kamu boleh lepas kat sini, tunggu akhirat nanti. Yalah. Semua akan dipersoalkan tanggungjawab masing-masing. Itu saya macam tu, saya lontar. Tak apalah. Kita sebagai NGO ada juga peranan kita, ada nyampaikan apa yang cakap dah dengan serba kedaifan, apa yang kita ada. Tapi masing-masing akan diuji. NGO pun saya tak kata lengkap. Dia orang nanti bila dapat jawatan pun nanti jadi orang lain. Ada berlaku. Ada. Aisyah tak nafi. Ini masing-masing akan diuji dalam kapasiti masing-masing. Hanya sekarang ni memang kita agak mengecewakan lah. Kerana apa yang dibuat oleh NGO ni tak seharusnya, ini adalah kerja-kerja dia orang. Kita ni sepatut komplimen aja. Komplimen. Actually faham ya. Dan alhamdulillah ada yang bagus. Saya cakap terang, contohnya saya ambil ya, bukan dah kata ni pengurusi MAIS. Dulu oleh kerana background beliau adalah pernah bekerja dengan NGO, dia memahami NGO. Mudah sekarang ni boleh jumpa. Dulu Allahu Akbar, susah nak cakap je ni. Nak jumpa payah. Sekarang ni alhamdulillah. Itu sebagai contoh. Apabila dia memahami peranan NGO, dia boleh buat satu yang lebih baik. Dan ini yang kita nak lihat Syedi. Institusi kena mainkan peranan. Mereka akan dipertanggungjawabkan cukup. Tak boleh lagi play safe, tak boleh. Kalau play safe, baik kamu jangan duduk tempat tu.
Kadang-kadang yang duduk kat atas tu pun ingat. Asal NGO nak jumpa nak minta duit. Dia tak jumpa ada, minta duit. tak Dia ada. ingat Siapa itu kata je. tak ada. Kita nak cakap dengan dia pun kau tak duit tak pergi tak ke mana. Itulah kau duduk situ pun. Tak ada tak rasa-rasa dia tak duduk situ. Kau tak akan duit. Jadi jangan cakap lah begitu. So bila awak nak bercakap, nak tunding jari satu tu, kena tengok yang 4 lagi tu. Ya, betul. Baik. Dan saya tu ini luar tajuk sikit lah. Yang duduk kursi empuk ni kat atas ni, apa nasihat Tuan Mahmud pada mereka? Dia kadang-kadang dia dah duduk selesa datang pagi, kan, selesa, seronok, ada aircon apa semua. Kita yang popular turun ke jalanan ni, berdakwah ni. Saya nak besar tu bukan level saya lah. Bukan level. Hanya saya nak berkongsi sebagai orang Islam. Nak kita kongsi. Kita kongsi pada saya macam inilah. Apa yang mereka kecapi sekarang ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Itu soalan. Kalau kita yakin bahawa ada akhirat, kita banyak kali banyak benda kita nak fikir. Itu je. Sebab kita ni patut orang beriman dengan hari akhirat. Itu sebab saya pelik kadang-kadang. Dan sebab saya buat juga dalam grup MCW, Malaysian Corruption Watch. Kadang-kadang orang Islam kita boleh berjuta-juta ambil rasuah. Tak ada. Tak ada. Saya pun kadang terfikir jadi dia orang ni macam mana boleh tidur malam. Macam mana dia boleh tidur? Kita nak bagi fikir. Ada setengah tu boleh pula dia kata tak apa, dia kata sebab kalau pergi buat umrah dengan Mekah, dia kata boleh hapus dia. Tak boleh. Dia bagi alasan gini, kalau aku tak ambil, boleh ambil. Itu alasan syaitan bagi. Modal yang syaitan bagilah. Sebab dia nak justify kan. Kalau aku tak ambil, nanti yang ganti aku ambil, biar aku ambil supaya orang gelap. Ya. Kita ingat dia cerdik jawapan. Tak ada. Sebenarnya kamu umpan masuk api neraka tu. Ya, betul. Okey, seterusnya. Yang keenam, apa yang harus dibaiki lagi? Dalam sistem kerajaan hari ini supaya Islam dapat dipertahankan dengan sebaiknya. Sekarang ni pun satu ketika saya paling terkejut apabila ada orang cadangkan supaya perkataan Islam tu dibuang daripada IC. Itu paling saya terkejut lah. Dia kesan sangat kuat pada saya. Saya kata sampai macam tu sekali orang tu boleh sebut dan tak ada apa-apa. Tak ada tindakan apa-apa pada orang tu. Terus ceritalah pasal pijak Quran lah apa semua kan. Dia nak buang tu. So maknanya saya sebab itu identiti saya. Itu hak saya kan. Maknanya saya bila tunjuk nama saya apa semua ada Islam kat bawah. Saya rasa bangga. Bagi saya lah, tak tahulah kau orang lain kalau dia tunjuk tak ada sebab dia orang yang bercakap tu pun kaji. Dia kata apa yang jadi isunya ialah bila ada perkataan Islam tu. Jadi dia cuba nak masukkan perkara tu. Samalah macam isu LGBT juga. Dia tidak mahu identiti lelaki dengan wanita. Dia nak masukkan juga. Jadi dia confusekan dengan ada istilah bahawa ni dia kata ni bukan setakat lelaki wanita tapi ada lain juga tu. Yang kata LGBTIQ ada lagi bersambung ni pergi sampai Z macam contoh. Jadi mereka nak mengelirukan itu strategi mereka. Ada strategi itu keliru dan orang akan tidak berfikir secara dengan betul. Ya, bagi saya LGBT ni anak-anak Dajjal. Ya betul. Saya pendek cerita kan. Dan kalau kita lihat bahawa perbuatan itu dilaknat Allah. Laknat ni Syidi di atas sikit daripada haram tu. Jadi itu sebab dia macam riba lah. Riba itu tu Allah perangi. Normalisasi ni menyebabkan orang maksiat, dia duduk dalam maksiat pun dia rasa macam tak ada apa-apa. Susah. Satu lagi, bercakap pasal maksiat Syidi ya. Orang nampak ambil mudah. Jangan. Kerana maksiat ni adalah hijab hati kita dengan Allah. Ini satu. Sebab bila ingat tak yang saya kata tadi, proses untuk kita menyucikan hati. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Jadi, maksiat ni jadi hijab. Jadi, bila lepas tu, ada satu titik hitam kena hati kan? Sebab maksiat dan mungkar tu. Jadi, makin banyak. Itu sebab bila hati tu jadi gelap, bila orang kata, apa ni kesan dia? Kesan dia, kita tidak akan jadi peka dengan hal-hal yang kemanusiaan dan kita tidak akan peka dengan dosa. Itu sebab ada kata-kata hikmah ulama, ulama, dia ada orang bila dia buat dosa tu macam lalat dekat dia tepih dengan hidung dia je.
Tapi pada untuk orang soleh, dia macam berasa gunung nampak. Betul. Jadi itu perbandingan yang mana untuk kita sama-sama fikirkan hal ni. Yalah, itu satu-satu. Ya, saya perasan juga kadang-kadang bila tak, contoh ambil tak semayang lah. Orang yang beriman ni dia gelisah. Tak boleh tak senang duduk. Tak senang duduk. Dia rasa Selagi tak semayang. tak semayang. Tapi orang yang dia dah normal tu, kadang-kadang lah. Ya, betul. Bukan, Jadi itu yang kita nakkan, kepekaan kita dengan apa yang berlaku. Ini kata, jadi orang beriman ni bila dia peka, dia akan buat sesuatu. Contoh, dia tengok orang susah. Dia nak tengok saja, dia nak peluk tebuh tak, dia akan tolong bantu. Ya. Jadi apa yang itu sebab saya cakap terang, apa yang berlaku di Palestin sekarang ni. Kita tahu kita tak mampu tolong sendiri dengan kedaifan kita. Tapi kita setidaknya yang paling kurang kita berdoa. Berdoa sendiri. Kita kata, ya Allah, kata bantulah mereka, ya Allah, kata orang yang teraniaya. Ada setengah orang cakap terang, tak rasa apa-apa. Sebab tak kena pada diri dia. Ini yang saya risau. Saya bukan risau sebab bukan apa sini. Kepekaan pada hati dia. Ya, itu tadi dah banyak sangat. Itu yang saya risau. Saya cukup bimbang. Dan saya cakap tentang ini kita tengok ada pada orang non-Muslim. Kerana orang non-Muslim ni dia lebih maknawi, manusia. Sebab dia bukan orang baik. Hanya dia tidak beriman. Hal dia masuk syurga neraka, cakap terang, ini adalah kerja Rabbi. Dia apakah Rabbi tak boleh masuk kami ke dalam syurga nanti? Kan? Itu sebab kita terlalu bias. Non-Muslim kalau dia baik, ada adab akhlak, Allah boleh masukkan dia dalam syurga. Itu hak Allah. Allah. Syurga neraka. Dan kita sedih sedih melihatkan bahawa nak kibarkan bendera Palestin dekat dengan negara Islam mana ada yang tak boleh. Ya, apa kita banggakan dengan so-called Muslim country? Sebab apa? Sebab mereka punya peribadi tu tidak menggambarkan Islam. Tidak menggambarkan Muslim selamat. Tidak. Saya tengok video lah, ada satu orang tanya dekat seorang pendakwah lah. So, orang kafir ni tanya pada pendakwah Islam tu, dia kata, ini bukan negara Islam. Dia kata, ini negara, saya pun tak tahu apa negara apa. Dia kata, kalau negara Islam, dah tentu kat Bukit Bintang tu tak banyak pelacur kan. Sebut je tu. Jadi, saya pun, dia faham macam tu kan. Kita kena terima hakikat tu. Betul dia cakap. Itu terkesan kat kita sebenarnya. Saya pun terkesan, dia kata, Allah, pada perkara yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga, bukan jauh sangat pun. Islam adalah agama persekutuan. Okey, kita sambung lagi balik. Yang ketujuh, yang terakhir. Okay, kita dah bincang tentang akhlak itu perlu adab kan. Dalam akhlak tu ada adab, ilmu tu penting. Kemudian peranan NGO ni perlu dibantulah. Sebab dia NGO ni sama ada dia ada wang atau tak ada wang, ada peruntukan, tak ada peruntukan, dia memang macam tu. Saya pernah tengoklah beberapa NGO aktivis Islam ni, dia tak boleh stop. Dia akan, kalau dia kerja dakwah, dia akan kerja dakwah. Ada yang pergi solo sendiri. Dia macam kita ada beberapa orang ustaz kita boleh berdakwah sendirian. Ada yang melalui jemaah. Sebab kalau sendirian pun dia tetap memerlukan kumpulan jemaah. Sebab macam Yayasan Maghfirah contoh, saya pujilah dia orang buat bantuan, hantar bantuan semua kan. So ada macam-macam lagi lah NGO yang berperanan. Okay. Saya tekan ke bahawa Islam kena bergerak. Kegagalan tu ada sebab penghayatan Islam tidak mantap. Sebab tu ada apa nama kumpulan yang di New Zealand tu, Hawk apa tadi? Seahawk tu sampai sekarang ada. Bukan Seahawk di sana ya, di sini pun sepah kan. So itu perlu ada. So kita nak tanya soalan yang terakhir. Apakah ada harapan ni untuk Islam dimartabatkan di negara ini di masa hadapan? Ini pandangan peribadi ya. Kita kena melihat kita ni berada di zaman mana. Okay. Itu kena fikir juga. Ilmu eskologi ada kata kita kena ada. Kena ada. Dan ini semua adalah relate kepada mereka yang baca Quran, yang ada diberitahu oleh aulia kan, wasalihin tentang perkara yang sedang fenomena yang kita hadapi ni. Kita berada di akhir zaman. Memang ujian banyak,
sebelum keluar munculnya zahirnya lah Dajjal sebagainya. Ini Islam kita akan berada dalam orang kata keadaan yang ditekan dan Kita tak boleh tolak kita tak boleh tolak. Tak boleh tolak sebab ini akan berlaku. Ini akidah ni sebenarnya Dajjal ni akhir zaman ni. Jadi kita tanya diri kita sekarang ni nak sebelah mana? Nak belah kiri ke belah kanan? Itu je persoalan kita. Sebab orang kata, kalau itu kita give up lah. No. Kita kena tanya diri kita nak masuk belah mana? Nak di sebelah mana? Sebab kita kena fikir apa-apa yang berlaku sekarang ni pun kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi pada saya nak tanya harapan tak harapan tu saya katalah kita kena tahu bahawa kita berada di zaman mana dan apa yang kita mampu buat setidak-tidaknya kita mohon dengan Allah. Maksiat tu tak ada. Dugaan tu tak ada. Ya, makin bertambah. Cabaran tu tak ada. Ya. Kan? Benda yang kemukaran apa semua tu tak ada. Mana boleh terhapus kan? Hatta di zaman Rasulullah tu pun ada juga. Ada. Tapi kita peranan kita macam sebut tadi nak sebelah kiri ke, nak sebelah kanan betul. Itu dia punya itu pilihan kita dan kita minta. Kita minta kalau nak ni kita minta dengan Allah. Setelah itu sekarang ni kata doa. Dulu saya sekali lalu je bilang kata doa tu senjata mukmin. Sekarang ni betul-betul saya sini saya dapat hayati. Betul-betul terasa. Dah tak boleh buat apa dah kadang sini kan. Tak ada dia balik ke situ juga. Dia balik ke situ kan itu. Dan difahamkan bahawa takdir tidak akan ubah kecuali doa je. Kan maknanya itu je. Jadi kita doalah apa yang ada pada kita. Tapi kerja kena buat jugalah. Kerja kena buat juga. Kita kena buatlah. Itu kalau kita nak pahala, kita nak tu itu memang menunjukkan kita ni hamba Allah, ikhtiar mesti kena buat. Tak boleh kita berpeluk tubuh, tak boleh juga. Sebab ingat yang kita kata sebaik-baik manusia tu yang menzahirkan kebaikan daripada orang lain tu. Dia bukan duduk saja, dia akan tolong orang. Ini kata apabila kita menjadi generasi khairu ummah. Umat ni yang terbaik. Okey. Bila sebut khairu ummah, saya nak rangkumkan tu. Saya nak jadikan itu sebagai satu rangkuman terakhir yang Tuan Mahmud sampaikan kepada rakyat dan juga kami lah. Saya pun nak harapan NGO pun itu juga. Tak jadi umat terbaik, tapi umat terbaik dengan keterbatasan yang macam-macam tu. Tapi kena buat jugalah. Kena buat. Sebab kita nak sambut tu. Nak sambut jadi umat yang terbaik tu. Nak jadi yang muslih. Bukan setakat dia baik, dia nak menzahirkan baik tu pada masyarakat. Contoh. Maknanya dalam arti kata kalau dia gini ada orang bercakap tentang keadaan yang sedang berlaku ni dia tak tahan sangat akhirnya duduk diam. Tak boleh kan? Tak boleh. Dia kena juga buat sebab itulah tujuannya Allah Taala hantar dia sebagai khalifah yang sebut dalam Al-Quran. Okey. Khairul ummah tu tadi. Jadikan satu rumusan terakhir. Sebab itulah kita dah. Khairul ummah tu kita lah. Saya kena jadi seorang khairul ummah kan. Tak nak kena jadi khairul ummah kan. Okey, kerana apa? Kerana kalau kita tengok balik pada Quran, dia hablum minallah, hablum minan nas kan. Jadi kita hubungan kita dengan Allah dengan manusia, kita diminta supaya menjadi sebagai tahap khalifah. Tapi kita ingat kita jadi khalifah, takut nanti kita jadi ni tak ingat dunia sebagainya. Tarik balik bahawa kita juga adalah hamba Allah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi bila ada dua-dua pada diri kita nanti, insya-Allah kita akan bawa masyarakat tu ke arah yang lebih baik dan pada sama-sama hubungan kita dengan Allah. Pun masih kita sebagai hamba Allah tu penting. Jadi dua-dua kena pergi seiring. Seiring. Tidak ada tu alasan lah. Sebab setidak-tidaknya orang kata kalau awak tak jadi khalifah pada negara, awak jadi khalifah pada keluarga. Tapi bermula dengan diri. Pada keluarga dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita tengok konsep Islam cantik. Jadi cakap terang jadi. Saya melihatkan balik, kita tengok balik kan. Yalah kita masih dalam tahap belajar dan sebagainya. Kita Allah indah sungguh. Jadi itu sebab saya cakap terang bila ada orang kata dia nak keluar Islam, saya tak boleh comprehend. Kenapa? Macam mana dia boleh tolak benda yang begitu indah? Boleh tolak. Makna ilmu ada something tak sampai. Tak sampai. Sebab orang yang mantap pada faham dia takkan berlaku. Baiklah. Bro, gitulah.
Ini kita akhir sekali. Alhamdulillah, segmen kita yang ke-28 saya bersama dengan Tuan Haji Tuan Mahmud kita telah berbincang dengan perkara ni. Saya rasa di luar sana lah orang kena ambil perhatian lah bahawa NGO ni ada peranan dia lah. Jangan ingat kita tak ada peranan lah. Selain daripada kerajaan, peranan dia, maknanya semua ada kena ada peranan. Dia masing-masing masing-masing dengan peranan masing-masing. Peranan, kena buat lah peranan. Kadang-kadang NGO perlu orang politik ni sebab daripada orang politik ni yang dia boleh contohlah kita politik pun ada peranan dia untuk bersara dalam kabinet. Macam tu. Jadi untuk hal-hal kenegaraan, untuk pengubalan undang-undang ada peranan dia. Jadi kita saling melengkapi. Kita kena ada konsep dia. Kita tak boleh meremehkan, tidak. Hanya bila dalam keadaan kita tegur menegur tu, ini yang kata dalam umat Islam ni, umat apa? Ambil makruf nahi munkar. Dia kena ingat tegur menegur untuk apa? Ke arah kebaikan. Kita sama-sama nak masuk syurga. Untuk selamat di akhirat. Kalau kita pegang konsep tu, jadi indah, cantik. Alhamdulillah, begitulah kita akhir program ini, segmen yang ke-28 dengan saya Haji Rashidi Haris dan bersama dengan Tuan Haji Mahmud. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.